Vietnam memulakan pembinaan stadium bola sepak terbesar dunia dengan kapasiti 135,000 tempat duduk menerusi projek Stadium Trong Dong. Stadium itu merupakan sebahagian daripada pembangunan mega bandar sukan Olimpik yang bernilai sehingga 150 bilion ringgit yang telah diluluskan Disember lepas. Apabila siap, ia dijangka mengatasi stadium terbesar sedia ada dari segi kapasiti dan menjadi antara mercu tanda baharu sukan global. Direka berinspirasikan gendang gangsa Dong Son, stadium berkenaan akan menjadi pusat penganjuran acara sukan, kebudayaan dan program berskala besar, sekaligus memperkukuh kedudukan Vietnam di pentas antarabangsa. Pembinaan dijadualkan siap pada 2028, manakala keseluruhan bandar sukan Olimpik dijangka siap sepenuhnya menjelang 2035. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.